16, 15, 11. Kita akan mulakan dengan apa ni? Kita akan mulakan dengan sistem persamaan dalam sistem sistem persamaan untuk dalam muka surat 39. Dan sebelum tu, just untuk ulang kaji sikit, kita dah setakat ni apa yang kita dah belajar ialah apa yang kita dah belajar ialah dua fungsi besar, iaitu fungsi linear dan juga fungsi fungsi kuadratik. Jadi aplikasi dia, setiap fungsi itu ada aplikasi dia, sebagai awak boleh wujud video dan juga buku teks khusus ini. Okey, untuk hari ini, saya nak sentuh satu lagi perkara yang berkaitan apa yang dinamakan sebagai sistem persamaan. Sistem persamaan ni dia tidak berbeza dengan apa yang kita dah belajar dalam bentuk sama ada fungsi linear ataupun fungsi kuadratik. Cuma apabila dinamakan sebagai sistem persamaan, bermaksud sistem persamaan bermaksud kita merujuk pada lebih daripada satu persamaan dalam masa yang sama. Iaitu kita lihat kita nak dapatkan penyelesaian untuk lebih daripada satu persamaan ataupun dua atau lebih. Mungkin kita ada 2 persamaan, 3 persamaan, 4 persamaan dan sebagainya. Kita nak selesaikan secara serentak, dalam masa yang sama. Itu yang dinamakan sebagai sistem persamaan. Selebihnya dia sama macam apa yang kita dah belajar, sistem linear ataupun sistem kuadratik. Dan dalam sistem persamaan dia boleh semuanya linear, semuanya berbentuk linear, ataupun semuanya berbentuk kuadratik, ataupun gabungan antara linear dan kuadratik, bergantung pada keadaan dan situasi. Okey, untuk bahagian ni saya tak akan pergi secara detail satu persatu. Cuma fokus dia ialah pada bahagian aplikasi nanti dalam sistem persamaan. Bahagian lain anda boleh baca sebagaimana yang ada dalam buku ni. Okey, cuma untuk bahagian aplikasi, saya nak fokus pada aplikasi sistem persamaan dalam bahagian dalam bab ni, muka surat 43 ni. Untuk aplikasi sistem persamaan, kita akan applykan fungsi linear, khususnya fungsi linear dan fungsi kuadratik secara serentak, bergantung pada bentuk fungsi, sama ada dia linear ataupun sama ada dia kuadratik, semuanya linear atau semuanya kuadratik. Sebab dalam ekonomi sebenarnya kita lebih melihat sesuatu fungsi tu, teori tu dalam bentuk sistem. Paling tidak pun dalam bentuk apa yang dinamakan sebagai titik keseimbangan pasaran. Jadi kat sini untuk aplikasi sistem persamaan ni, saya akan fokus kepada 2 saja, iaitu aplikasi sistem persamaan, dan juga yang kedua kita akan ada apa yang dinamakan sebagai keuntungan dan titik pulang modal. Ini antara 2 konsep yang kita akan belajar. Saya akan cuba jelaskan secara satu persatu, keseimbangan pasaran dan juga keuntungan ataupun titik pulang, titik pulang modal. Dan konsep ni kita akan gunakan sampailah topik yang terakhir dalam kuliah ni. Jadi dia sangat penting lah, terutamanya untuk ujian pertengahan semester dan juga untuk final exam. Cuma kita akan lihat dia dalam konteks yang berbeza. Masih titik keseimbangan pasaran, masih titik pulang modal, tapi dalam konteks yang berbeza. Itu anda akan jumpa nanti dalam dalam topik-topik, terutama dalam 3 topik yang terakhir. Okey, untuk yang sebelum tu saya perlu jelaskan apa itu titik titik keseimbangan pasaran dalam konteks aplikasi sistem persamaan. Bila kita sebut titik keseimbangan pasaran, sebenarnya kita merujuk pada kelok yang kita dah belajar sebelum ni, iaitu kelok penawaran dan kelok permintaan. Kelok penawaran dan kelok permintaan, kita ada S, kita ada D. Kelok permintaan, demand, simbol dia ialah D. Kelok penawaran ialah S, simbol dia ialah S untuk kelok penawaran.
Dan saya dah jelaskan dalam aplikasi fungsi linear apa itu kelok penawaran, apa itu kelok permintaan, bagaimana nak dapatkan kelok permintaan dan kelok penawaran dengan menggunakan konsep apa ni selain daripada konsep fungsi linear itu sendiri, iaitu kita dah lihat satu persatu bagaimana nak bentuk kelok penawaran dan kelok permintaan berdasarkan konsep fungsi linear. Dan kelok permintaan dan kelok penawaran ni dia tak semestinya berbentuk linear. Dia boleh mengambil semua bentuk fungsi yang ada. Paling tidak pun dalam buku ni kita boleh lihat dia dalam konteks fungsi linear dah tentu. Fungsi kuadratik dan dua fungsi nanti yang kita akan belajar selepas bahagian ni, iaitu fungsi log dengan fungsi log dan juga fungsi eksponen. Okey, jadi bila kita melihat, kita bercerita pasal titik keseimbangan pasaran ni, kita melihat pada apa itu titik keseimbangan. Secara teori dia ialah titik persilangan. Titik persilangan di antara kelok permintaan dan kelok permintaan dan kelok penawaran. Titik persilangan tu macam mana? Di sini. Bila kita melukis kelok fungsi permintaan dan fungsi penawaran ni, kalau kita andaikan dia berbentuk linear, titik persilangan yang warna hitam ni. Titik persilangan yang warna hitam tu, inilah yang dinamakan sebagai titik keseimbangan. Apabila kelok permintaan bersilang dengan kelok penawaran, iaitu pada titik ini, kuantiti permintaan sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Itu yang dinamakan sebagai kelok permintaan, titik keseimbangan antara kelok permintaan dan kelok penawaran. Kalau baca penerangan dia, pada titik tersebut akan ada tingkat harga keseimbangan iaitu PE dan kuantiti dan juga kuantiti keseimbangan QE. Kita ada PE, sebelum ni kita ada P dengan Q. P ialah kuantiti, P ialah harga, Q ialah kuantiti. So P ialah harga, Q ialah kuantiti. Kalau letak E, E itu maksudnya equilibrium. Saya kata untuk equilibrium, P ialah harga keseimbangan, Q ialah kuantiti keseimbangan. Jadi pada titik persilangan tersebut, kita ada harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. Dan tingkat keseimbangan ini menunjukkan pada tingkat harga tersebut, pada tingkat harga PE dan QE. Ada satu tingkat harga, iaitu PE, di mana kuantiti yang diminta di sini sama dengan kuantiti yang ditawarkan. QD sama dengan QS. Kuantiti yang diminta sama dengan kuantiti yang ditawarkan. Ada satu tingkat harga di mana pembeli, kuantiti yang mahu dibeli oleh pengguna sama dengan kuantiti yang mahu dijual oleh firma, oleh pekedai. Itu dinamakan sebagai tingkat keseimbangan. Berapa banyak kuantiti yang diperlukan sama dengan berapa banyak kuantiti yang ditawarkan. Firma nak jual 10, pembeli nak beli 10. Firma nak jual 100, pembeli pun nak beli 100. Pembeli nak beli 200, firma sanggup jual 200. Jadi itu nama dia tingkat keseimbangan. Tidak ada lebihan dalam permintaan ataupun lebihan dalam penawaran. Jadi kat situ akan ada satu tingkat harga, nama dia PE, tingkat harga keseimbangan. Pada tingkat harga tersebut, firma bersetuju menjual kuantiti yang sepenuhnya kuantiti yang diminta oleh pembeli lah. Demand and supply dia match antara satu sama lain. Itu berlaku pada tingkat keseimbangan. Cuma dalam keadaan realiti, kita agak sukar kita nak lihat tingkat harga keseimbangan ni, sebab kita perlukan data dan sebagainya, dan tak semua produk yang ada di pasaran tu dia mencapai titik keseimbangan. Ada barang tersebut sebab supply dia tak mencukupi, permintaan dia sentiasa lebih daripada penawaran. Jadi harga tu akan tetap naik. Ada setengah barang tu penawaran dia berkurangan. Penawaran dia berlebihan. Firma nak jual 100, tapi pembeli nak beli 60, 70 kan. Jadi ada lebihan penawaran, itu menyebabkan harga akan cenderung untuk turun sebenarnya. Jadi selain daripada harga PE, selain daripada harga PE dan QE tu,
selain daripada harga PE dan QE, itu bukan tingkat keseimbangan. Okey, kenapa? Dia bukan tingkat keseimbangan. Keseimbangan tidak berlaku kalau harga lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada PE. Okey, sebagai contoh, kalau lihat kat sini, kalau saya buat satu garisan. Ini saya nak bagi contoh saja. Saya buat satu garisan. Saya buat satu garisan harga. Saya pilih satu harga selain daripada PE, katalah P1. Jadi kalau berdasarkan berdasarkan rajah ni jelas menunjukkan pada harga yang lebih tinggi daripada P1. Secara teori, kalau harga makin meningkat, harga makin tinggi, firma akan cenderung untuk meningkatkan kuantiti yang ditawarkan. Manakala pengguna pula, respon dia sepatutnya pengguna akan mengurangkan kuantiti yang ditawarkan. Jadi itu menyebabkan kuantiti yang ditawarkan ialah S1, kuantiti yang diminta ini bukan S1 lah. Senang saya pakai Q1. Sini Q2. Q2, Q1. Kuantiti yang diminta ialah Q1. Kuantiti yang ditawarkan ialah Q2. Jadi ada lebihan Q1 lebih kecil daripada Q2. Kuantiti yang diminta adalah lebih kecil daripada kuantiti yang ditawarkan. Jadi secara teorinya, bila berlaku lebihan supply, lebihan penawaran, harga akan turun. Harga akan turun bila berlaku lebihan dalam permintaan ataupun pengurangan dalam permintaan. Itu secara teori. Bagaimana harga barang tersebut, harga satu barang tu boleh turun, antara faktor besar dia ialah bila berlaku lebihan permintaan atau lebihan penawaran ataupun kurangan dalam permintaan. That's why kalau lihat dalam kebanyakan barang yang ada dekat negara kita ni, that's why kita menghadapi harga sebab permintaan tu dia ada kalanya dia melebihi daripada penawaran. That's why situasi tu dia tidak memungkinkan harga tu akan turun. Harga tu sama ada dia kekal ataupun dia naik. Mungkin dulu ada beberapa kes di mana penawaran satu barang tu dia berlebihan, jadi harga dia akan turun. Saya terlupa apa kes dia. Itu yang antara yang boleh menyebabkan harga sesuatu barang tersebut turun. Kurangkan permintaan dia ataupun pastikan penawaran dia berlebihan. Jika permintaan melebihi penawaran, kalau contohnya kat sini kan, contohnya kalau saya buat satu garisan harga yang lain, katalah saya buat satu garisan harga yang lain, katalah P2. Pada harga P2 dia terlalu rendah daripada harga yang sepatutnya. Jadi menyebabkan berlaku lebihan permintaan. Permintaan sekarang dah jadi Q2, penawaran pula Q1. Jadi dia akan mewujudkan tekanan pada harga akan meningkat. Ini yang berlaku kalau kalau dalam keadaan realistis sekarang ni, kebanyakan perkara ni berlaku. Harga sebenarnya lebih rendah daripada harga yang sepatutnya kita bayar kan. Contohnya macam harga RON 95 sekarang kan. Harga RON 95. Sekarang kita ada harga dia RM1.99. Harga sebenarnya RM2.65. Kalau kajian harga keseimbangannya ialah pada RM2.65. Tapi kajian dengan kita sekarang kajian kita ada inisiatif budi kan. Budi 95 kalau saya tak silap. Di mana setiap orang dapat 300 liter subsidi. That's why dengan subsidi tu kita hanya bayar pada harga RM1.99. Ini namanya harga subsidi. Harga subsidi. Harga P2 ni dia bukan harga sebenar, itu ialah harga subsidi. Harga sebenarnya ialah RM2.65. RM2.65. Bila kita bercerita pasal harga naik, harga turun, dia mesti base pada harga market dia, harga pasaran dia. That's why kalau dalam konteks Budi 95, harga sebenar dia ialah RM2.65. Sebab kerajaan dah apungkan harga RON 95. Bulan lepas harga dia RM2.60, sekarang harga dia RM2.65, tapi kita masih bayar pada harga RM1.99. Jadi lebih kurang 66 sen bagi setiap liter, dan dia punya limit dia ialah setakat 300 liter lah sebagai dalam konteks budi. Dalam konteks raja ni kita boleh tahu, okey, itu harga yang kita bayar ialah bukan harga sebenar, bukan harga market. Jadi itulah dia mewujudkan tekanan yang tinggi pada harga petrol itu sendiri. Dan kita tahu petrol ialah barang mesti.
Kebanyakan petrol adalah barang penting, dan apabila harga dia kita tekan ke bawah, dia akan mewujudkan satu keadaan tekanan harga. Dia akan ada macam orang kata macam ada pressure. Harga tu dia boleh naik anytime. Anytime. So that's why bila bila kita bayar lebih murah daripada harga sepatutnya, permintaan tu akan berlebihan. Itu sangat ketara kalau kita lihat sebelum Budi 95 tu, bila kerajaan lepaskan subsidi tu pada semua orang kan. Jadi itu yang jadi penyeludupan lah, itulah inilah, penggunaan berlebihan. Dan kita pun sebelum ni pun kita pun tak tahu berapa banyak liter yang kita gunakan, sebab kita bayar harga dulu RM2.05 kalau saya tak silap kan, sebelum RM1.99. That's why bila kajian untuk satu tempoh masa yang lama tu, kita dah ada banyak data penggunaan. Jadi that's why kajian tetapkan pada 300 liter tu dah mencukupi. Kalau data yang bulan lepas, kalau baca laporan, average secara puratanya setiap kita hanya menggunakan lebih kurang 100 liter. Tapi bukan semua lah, dah tentu ada yang lebih, ada yang kurang. Tapi kebanyakan, majoriti dia gunakan lebih kurang tak sampai 100 liter sebulan. Walaupun dia dapat kuota 300 liter. Itu data yang sedang dikumpulkan. Cuma dari segi kerajaan ni yang saya nak share. That's why begitulah keadaan dia. Orang kata, that's why kalau ada satu school of thought, orang kata satu mazhab lah, dia memang tidak berapa setuju dengan bantuan-bantuan kerajaan subsidi ni. Dan subsidi ni kalau dia nak bagi, mesti betul-betul fokus pada mereka yang diperlukan. Tak boleh bagi secara pukal, secara macam air hujan sebelum ni kan. Sebab dia akan memberi isyarat yang salah dalam market. Dia beri macam orang kata panggil, kalau belajar mungkin dalam ekonomi, kita panggil namanya herotan market, herotan harga. Harga dia tak sepatutnya begitu. Jadi dia akan beri tekanan pada kerajaan untuk kawal harga tu supaya dia tak naik. That's why bila bantuan dia mesti bersasar. Itu yang kerajaan cuba buat. Kalau nampak sekarang ni, semua bantuan dia mesti bersasar. Even nak beli minyak masak dalam paket tu kan, kita ada apps kos ke apa benda, apps tersebut kena tunjuk apps tersebut untuk beli minyak masak dalam paket yang ada subsidi tu. RM2.50 satu paket, berbanding kalau harga tanpa subsidi mungkin RM5-6 untuk 1 liter. Jadi bila benda tu perlu dikawal. Kalau tak dikawal, dia akan jadilah isu yang viral dekat TikTok. Ada yang beli lebih daripada sepatutnya, bla bla bla, dan sebagainya. Secara ajar pun benda tu begitulah. Itulah yang berlaku. Orang kata bila sesiapa saja yang memerintah, yang menjadi kerajaan, dia akan buat benda yang sama. Cuma pelaksanaan sahaja yang berbeza. Kalau kerajaan sebelum ni, dia tetap bagi subsidi, dia tetap bagi bantuan, dia tetap bagi BRIM dan sebagainya. Macam zaman kerajaan PN, tapi dia lagi longgar lah. Cara pelaksanaan dia lagi longgar, dia tak ada budi macam ni, tak payah guna IC, tak payah guna apps untuk beli barang. Cuma kerajaan tu dulu, jangan nak share, dia ada perancangan lain. Dia ada perancangan lain. Perbelanjaan untuk subsidi yang besar tu boleh di cover dalam konteks yang lain. Dalam konteks tukar, dulu kita ada GST dan sebagainya kan. GST boleh dapat 60 bilion, dia boleh cover semua sekali subsidi ni, termasuklah PTPTN. Tapi malangnya sebab kita dah tak ada GST, jadi apa yang dibuat sekarang ni sesuai dengan hasil apa yang kerajaan sekarang ada lah. That's why dalam konteks harga ni, harga keseimbangan ni, itulah PE tu. Selain daripada PE tu, harga tak seimbang, dia akan memberi tekanan. Sama ada harga tu perlu turun kalau berlaku lebihan penawaran. Realiti ni jarang, tapi selalunya kita akan ada dalam keadaan P2 bila lebihan dalam permintaan. Okey, itu secara teori. Okey, macam mana kita nak ukur ni? Ini satu isu. Macam mana nak kira PE QE ni? Berapakah harga keseimbangan? Berapakah harga keseimbangan bagi barang A, barang B, barang C? That's why kita perlukan ilmu matematik. Bila kita perlukan ilmu matematik, dia tertakluk pada andaian kita. Kelok permintaan linear ke, kuadratik ke, ataupun sebagainya. Okey, jadi kat sini ada contoh 1.127, contoh 1.28. Saya nak bagi contoh 1.28 ni, dia agak luas sikit. Ya. Kat sini kita ada masukkan faktor cukai. Dalam contoh 1.28 kita ada contoh 1.28 ni fungsi
Okey, kita ada dua fungsi permintaan. P sama dengan 0.14 Q campur 65 dan fungsi penawaran P sama dengan 0.16 Q campur 50. Okey, saya akan tunjukkan jalan kerja dia dah ada semua dalam buku ni. Awak boleh baca, tapi saya nak terangkan balik satu persatu apa yang nak disampaikan. Kat sini kita ada kesan cukai. Bagaimana 1.28 yang ada cukai tu. Okey, ada cukai. Dia dah siap dengan rajah sekali. Ada 2 kilo penawaran, satu sebelum cukai, satu lagi selepas cukai. Okey, jadi saya nak tunjukkan. Awak boleh rujuk muka surat contoh 1.28, muka surat 45. Muka surat 45. Okay, saya gunakan whiteboard supaya saya boleh tulis. Okey, let's say fungsi permintaan P sama dengan negatif 0.14 Q campur 65. Okey, kemudian kita ada fungsi penawaran P sama dengan, ini permintaan, ini adalah penawaran, P sama dengan 0.16 Q campur 50. Fungsi permintaan berbentuk bercurun negatif. Perlu diingatkan, fungsi permintaan lazimnya bercurun negatif, fungsi penawaran bercurun positif. Okey, saya nak tunjukkan macam mana kita nak lukis. Macam mana kita nak lukis. Lukisan tu dah ada. Lukisan tu dah ada dalam buku. Saya tunjukkan saja. Untuk melukis, kita perlukan dua paksi ni. Kalau saya lukis kat sini, kemudian ambil satu lagi, paksi menegak, paksi melintang. Oleh kerana kita ada PQ mesti positif, jadi kita ada lebih kurang macam ni je. Lukis setegak mungkin. Okey, jadi kita nak lukis, ambil pembaris. Sini kita ada P, sini kita ada Q. Okey, untuk fungsi permintaan bercurun negatif, fungsi permintaan fungsi permintaan bercurun negatif. Okey, macam mana nak lukis dengan cepat? Saya nak tunjuk macam mana nak lukis dengan cepat. Okey, tengok dia punya pintasan dulu. Pintasan dia 65. Okey, kita plotkan 65 kat sini. Ini 65. Kemudian dia bercurun negatif. Bila bercurun negatif, bentuk dia mesti menurun ke bawah macam ni. Ambil je pembaris, katalah saya letak ni warna fungsi permintaan warna biru. Sambungkan saja. Okey. So, inilah fungsi permintaan. Ini saya hanya melakarkan saja. Kemudian fungsi penawaran. Fungsi penawaran, kita tengok pintasan dia. Pintasan dia ialah 50. Kalau 65 ke atas, 50 tu lebih kurang kat bawah ni lah. Katalah saya letak ni 50. Kemudian cerun dia positif. Bila cerun positif, dia mesti semakin meningkat macam ni. Ini namanya kita hanya melakarkan. Kalau awak nak gunakan kertas kerah pun boleh. Tapi kalau nak buat latihan tu, tak salah nak gunakan kertas graf. Cuma dalam exam kertas graf tak disediakan. Jadi saya lagi suka kalau awak lakarkan macam ni. Sebab kita kita hanya nak anda faham. Bila anda boleh lakarkan, maksudnya anda tahu, anda faham bentuk rajah tu. Asalkan dia punya kecurunan dia sama. Sama ada dia meningkat macam warna merah ataupun dia menurun macam warna biru. Dan yang penting titik pintasan di paksi menegak tu. Dah cukup. Dalam exam macam ni pun dah kira dapat full mark. Tak perlu lukis mengikut skala. Sebab yang penting ia pemahaman anda mengenai kelot tersebut. Okey, ini yang biru ialah fungsi permintaan. Yang merah ialah fungsi penawaran. Okey, seperti biasa kalau ada soalan anda boleh tanya pada bila-bila masa. Okay, nampak tak? Bila kita lukis, automatik akan ada titik persilangan. Okay, kita lukis titik. Kita labelkan titik persilangan. Ambil pembaris. Selalunya kita buat garis putus-putus. Kita buat garis putus-putus macam ni. Kita tengok agak. Okay. Jadi kat sini kita ada titik persilangan. Selalunya ini titik keseimbangan, simbol dia kita letak simbol E. E besar. Sini PE, QE. Ini bila cara untuk kita melukis. Lukisan dia sama macam yang ada dalam rajah. Okey, soalan dia. Dapatkan titik keseimbangan E. Dapatkan.
Dia suruh lukis, okey. Lukis Raja, dah lukis. Dan kita nak apa ni? Dah hilang pula. Okey, mana tadi? Okey, ni dia. Okey, sekarang kita dapatkan titik keseimbangan. Titik keseimbangan tu maksudnya PE dan QE. Berapakah PE? Berapakah QE? Berapakah harga keseimbangan dan berapakah kuantiti keseimbangan? Okey. Jadi untuk dapatkan titik keseimbangan, untuk dapatkan titik keseimbangan, apa itu titik keseimbangan? Pada titik keseimbangan, kelok permintaan bersilang dengan kelok penawaran. Bersilang bermaksud pada titik E, kelok D sama dengan kelok D sama dengan kelok S. Itu yang dimaksudkan sebagai titik keseimbangan. Itu yang dinamakan sebagai titik keseimbangan. Jadi D sama dengan S. Jadi untuk pada titik ini, kelok permintaan sama dengan kelok permintaan. Kelok permintaan sama dengan kelok penawaran. Apakah kelok permintaan? Kelok permintaan negatif 0.4, 0.14. Bukan 0.4, 0.14. 0.14 Q campur 65 sama dengan kelok penawaran. Kelok penawaran ialah 0.16 Q campur 50. Itu yang dinamakan sebagai kelok permintaan dan kelok penawaran. Okey, kita perlu samakan kedua-dua. Kelok tersebut. Okey. Jadi seterusnya apa yang kita perlu buat kat sini, oleh kerana kita ada Q kat situ. Dalam persamaan ni kita ada kita ada Q. Jadi kita selesaikan untuk Q. Negatif 0.4 Q campur 65 sama dengan 0.16 Q campur 50. Ataupun dalam erti kata lain, kita susun dia. Yang ada Q letak satu tempat, sebelah kiri mungkin. Yang tak ada Q letak sebelah kanan. Jadi kat sini yang ada Q, kita kumpulkan sebelah kiri. 0.14 Q tolak 0.16 Q sama dengan 50 tolak 60 tolak 65. Jadi 0.14 tolak dengan 0. Kita selesaikan. Kalau ada silap, dalam buku ada silap sikit tu. Nanti saya tunjukkan. Jadi kita ada 0.14 dengan 0.16. Kita ada 0.002. 0.14 tolak 0.16. 0.002 kita ada. Negatif. Ingat dia negatif. 0.002 Q sama dengan negatif 15. Jadi berapa Q? Q sama dengan negatif 15 bagi negatif 0.02. Selesaikan. 15 bagi negatif 15 bagi negatif 0.14, 0.16. Kita macam 0.14, 0.16. Jadi kita ada kat mana salah dalam buku saya 0.3. 0.14. Kita oh sorry, 0.14. Silap. Okey, betul. Tolak. Okey, thank you. That's why saya macam silap. 0.14 tolak negatif 0.14. Sebab negatif tertinggal. Negatif 0.14 tolak 0.16. That's why positif negatif ni dia sangat penting. Jadi 0.3 bukan 0.2. 0.14. Saya nak check balik 0.16. Jangan ada silap. Saya tersilap kat sini. Terima kasih kepada yang bagi tahu. Saya tertinggal negatif tadi. Inilah negatif 0.16.
0.3. Jadi negatif 15, 50 tolak 65, negatif 15. Negatif 15 bahagi negatif 0.3. Okay. 15 bagi 0.3, kita akan dapat 50. Kita akan dapat 50. Okey, sama dapat seperti dalam buku. Dapat 50. Okey, bila kita selesaikan ni, apakah itu 50 kan? Kita dapat Q sama dengan 50. Q masih kuantiti. Ya, betul. Kuantiti adalah adalah 50. Tetapi kali ini dia bukan sebarangan kuantiti. Q ni terhasil daripada bila kita samakan D dengan S. Jadi ini ialah QE. Kuantiti keseimbangan. Ini QE sama dengan 50. Jadi kat sini saya boleh padam, saya tulis sini 50. Okey. Itu dia 50 ialah kuantiti keseimbangan. Itu jawapan yang pertama. Kita dah dapat titik yang pertama, titik dia ialah kuantiti keseimbangan ialah 50. Okey, bila cerita pasal titik keseimbangan, dia mesti ada dua. Satu QE, satu PE. Harga keseimbangan dia berapa? Berapakah harga keseimbangan? Untuk dapatkan harga keseimbangan, apa yang perlu dibuat ialah gantikan QE sama dengan 50 tu ke dalam mana-mana persamaan. Ke dalam mana-mana persamaan tadi. Ke dalam persamaan permintaan ataupun persamaan penawaran. Okey, cuba kita cek. Betul tak jawapan dia? Okay, kalau saya gunakan permintaan, dia kata apa? P sama dengan negatif 0.14Q campur 65. Okay, gantikan Q sama dengan 50. Negatif 0.14 50 campur 65. Ambil kalkulator. That's why anda perlukan scientific calculator untuk kelas ni. Supaya anda boleh kira dengan cepat dan tepat. Campur 65. Pastikan ambil kalkulator. Dapat jawapan dia mesti 58. Anda kena tahu cara nak dapatkan jawapan. Sebab tu dalam kelas dia bukan persoalan apa jawapan yang betul. Apa jawapan yang betul, jawapan tu dah ada. Yang penting anda kena tahu macam mana nak tekan, apa nak buat. Kalau ada kalkulator, dan tentu gunakan kalkulator. Dan kena tahulah macam mana nak tekan kalkulator tu. Untuk dapatkan 58. Gunakan scientific calculator. Okey, itu daripada D. Okey, sekarang saya nak gunakan S pula. Sepatutnya jawapan dia mesti sama. Sebab ini ialah kuantiti keseimbangan. Kuantiti keseimbangan bermaksud harga penawaran, harga kuantiti penawaran, harga permintaan, kuantiti permintaan dia mesti sama. Sebab tu kita gunakan simbol, simbol QE. Jadi kalau saya gunakan fungsi penawaran. Fungsi penawaran 0.16Q campur 50. Sama dengan, gantikan macam Q sama dengan 50 campur 0.16 darab 50 campur 50. 0.16 darab 50 campur 50. Jawapan dia juga mesti sama. 50, 58. Ini salah satu cara nak cek jawapan tu betul atau salah. Dia mesti sama. Sama ada kita gunakan fungsi permintaan ataupun fungsi penawaran. Jadi, titik koordinat keseimbangan QE, PE, kita tulis sebagai QE sama dengan 50, harga keseimbangan 58. Kuantiti keseimbangan 50, harga keseimbangan 58. Jadi kat sini saya boleh bukalah PE ni sama dengan 58. PE sama dengan 58. Itu titik keseimbangan dia. Titik keseimbangan bagi fungsi tersebut. Dan tentu kalau fungsi itu berubah, titik keseimbangan pun akan berubah. Okey. Ini cara nak dapatkan titik keseimbangan. Cara nak lukis. Saya harap anda boleh, orang kata, boleh selesaikan, dapatkan dan juga boleh lakarkan. Jadi orang kata complete lah. Maksudnya inilah orang kata penuhlah 100% anda tahu berkaitan dengan soalan ni. Kita boleh bayangkan ni. Fungsi permintaan dan juga fungsi penawaran ni. Okey, sekarang katalah
kalau tengok soalan yang kedua, tengok soalan yang kedua. Mana tadi saya? Okey. Okey, soalan yang kedua. Sekiranya cukai sebanyak RM2.50 dikenakan ke atas pengeluar, dapatkan titik keseimbangan pasaran baru. Cukai ni ada macam-macam cukai ya. Kita ada SST. Cukai sekarang ni kita ada cukai SST. Cukai SST ialah cukai ke atas pengeluar, ke atas kilang. Apa ni dia tidak dikenakan kepada penjual peruncit, tak dikenakan pada pada apa ni? Pada pengguna. Itu sistem SST. Tapi tidak menjadi kesalahan. Tidak menjadi kesalahan maksudnya tak ada undang-undang yang menghalang lah. Apa ni cukai itu dipindahkan kepada pengguna. Sebab apa? Dan tentulah kita sebagai penjual, kalau kita dikenakan cukai itu mestilah sebahagian daripada kos kita, kan? Kos penjual tersebut. Kalau cukai bagi setiap ringgit, cukai 10 sen. Jadi apa ni, firma terpaksa membayar cukai 10 sen kepada bagi setiap unit barang ni kepada kerajaan. Jadi cukai itu akan jadi kos pada firma tu. Dia akan jadi sama lebih kurang macam kos upah, kos apa ni, kos bahan mentah, kos operasi dia, kilang, mesin dan sebagainya. Semua kos-kos tu dan tentulah firma akan masukkan dalam harga tu. Masukkan dalam harga supaya firma tu boleh dapat untung tak? Kalau tak, kalau firma tu tak dapat untung, macam mana firma tu nak beroperasi? Untung tu apa? Untung tu nanti kita akan belajar. Jumlah hasil tolak jumlah kos. Kos tu termasuklah semua sekali. Jadi apa ni, segala bentuk perkara yang berkaitan, yang menjadi kos pada firma, dia akan dipindahkan kepada pengguna melalui harga barang. Harga barang yang dijual dah tentulah bagi firma dia nak untung, kan? Dia mesti ada untung. Maksudnya sale dia mesti lagi besar daripada kos barang tersebut. Itu perkara biasa, perkara lumrah dalam ekonomi. Orang kata dalam sistem ekonomi apa sekalipun, objektif firma ialah untuk memaksimalkan keuntungan. Termasuklah kalau dalam sistem ekonomi Islam, cuma cara pelaksanaan tu mungkin berbeza. Kalau ekonomi Islam tu dia adalah dia punya akadnya, dia punya ada garis panduannya yang telah ditetapkan oleh syarat, kan. Tapi dia masih masih melibatkan keuntungan. Even kalau siapa-siapa yang ada kerja di bank Islam, bank muamalat ataupun dalam sektor perbankan Islam ni, saya rasa sama je dia punya konsep, cuma dia ada halal tu, kan. Dia ada halal dia ada akad dia ada cara dia. Tapi bla 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 kata dia mesti apa ni mesti ada untung lah, mesti ada. Kalau mungkin dalam perbankan Islam kita panggil kadar keuntungan dia. Okey. Jadi macam mana nak ukur ni cukai ni RM2.50 dikenakan kepada pengeluar. Kalau GST dia berbeza sikit. GST cukai tu dikenakan pada semua peringkat, kan. Pada semua peringkat, yang hujung tu kita nampak macam apa ni, macam pengguna yang bayar, kan. Sebab setiap orang ada dia punya tanggungjawab untuk bayar cukai dan dia kena diisytiharkan, kena ditunjukkan dengan jelas berapa cukai yang dibayar pada setiap peringkat. Berbanding dengan SST tidak menjadi kewajipan untuk diisytiharkan. Cuma dalam resip kita akan nampak macam-macam tax. SST ada, kita ada service charge, service tax, ada macam-macam lah yang berkaitan. Tapi semuanya logiknya dia akan dipindahkan kepada, dia akan dimasukkan kepada bab jumlah bayaran yang perlu dibayar oleh pengguna. Okey, macam mana kita nak ukur ni? Itu cara teori dia. Macam mana saya nak ukur? Cuma cukai kat sini, fokus kita cukai yang biasa, cukai RM2.50, cukai lamsam lah. Nama dia cukai cukai keseluruhan dikenakan ke atas pengeluar. Kita nak dapatkan titik keseimbangan baru. Okey, bila cukai itu dikenakan kepada pengeluar, dia akan memberi kesan sebenarnya kepada pengeluar. Kesan terus kepada pengeluar. Kesan secara tak terus kepada pengguna lah. Okey, macam mana kita nak kira kesan secara terus kepada pengeluar? Okey, oleh kerana kita bercerita pasal kelok permintaan dan kelok penawaran. Apa yang saya tunjukkan ni hanya sebab kita belajar fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan dari realiti dia tak beginilah. Dia tidak semudah ni. Ini hanya untuk tujuan kita belajar saja. Dan realiti tu dia mungkin lagi kompleks. Nak bentuk kelok permintaan, kelok penawaran pun bukannya mudah. Okey, jadi cukai, berapa cukai tadi? Cukai RM2.50 yang dikenakan oleh kerajaan. Dia kata cukai ke atas pengeluar. Cukai ke atas pengeluar. Jadi yang terkesan
Dalam konteks kelok permintaan dan kelok penawaran, ialah dah tentulah kelok penawaran akan terkesan. Sebab kelok penawaran mewakili tingkah laku pengeluar. Sebab cukai itu ke atas pengeluar. Kalau cukai itu ke atas pengguna, dah tentulah dia memberi kesan kepada pengguna. Okey, itu dia punya cara nak faham benda ni. Jadi soalan tu jelas mengatakan RM2.50 dikenakan kepada pengeluar dan dia akan memberi kesan ke atas kelok penawaran. Apakah kelok penawaran yang asal? P sama dengan 0.16Q campur 50. Jadi kehadiran cukai, kewujudan cukai ke atas pengeluar akan memberi kesan, akan mengubah kelok penawaran. Tetapi dia tidak mengubah kelok permintaan. Kenapa? Cukai tersebut tak dikenakan kepada pengguna. Dikenakan kepada pengeluar. Tapi kesan akhir nanti pengguna akan rasa juga. Walaupun pengguna punya permintaan tu kekal. Kelok permintaan dia adalah kekal. Okey. Macam mana nak ukur dia? Okey, untuk kelas ini sebab saya gunakan cukai lamsam RM2.50 ni. RM2.50 ni kita hanya tambah ke dalam fungsi permintaan. Kita hanya tambah ke dalam fungsi permintaan. Jadi fungsi permintaan tambah RM2.50 dia akan jadi fungsi yang baru. 0.16 turun masih sama campur RM52.50. RM52.50. Itu dia punya fungsi permintaan yang baru. Okey, kita ada fungsi permintaan yang baru. Katalah saya pakai ni S2. Yang tadi dah tentulah S1. Yang asal tu ialah S1. Ini S1. Sekarang kita ada S2. Apa beza S1, S2? Kalau saya tulis balik S1 kat sini, kita tengok apa beza dia. P sama dengan 0.16 campur 50 kan? S1, fungsi permintaan yang asal. Jadi kat sini jelas menunjukkan fungsi permintaan ni cerun dia sama. Dia masih selari. S1, S2 ni masih selari. Sebab cerun dia sama. Tetapi yang berbeza hanya pintasan saja. Hanya nilai pintasan saja. Nilai pintasan tu dia berubah. Dia meningkat. Daripada 50 kepada RM52.50. Itu dia punya perbezaan dia. Jadi dari sini saya ada S2 kan. Okey, saya nak pergi pada Raja ni. Dalam buku ada Okey, Raja ni saya update sikit je. Ini jadi S1 lah. Sebab sekarang saya ada S2. S2 ni cerun dia berapa tadi? Cerun dia masih sama. Maksudnya dia selari. Tapi pintasan dia meningkat kepada RM52.50. RM52.50. Okey, Raja saya kecil ni kan. Okey, RM52.50. Okey, lebih kurang kat sini lah. Kalau saya ini saya lakarkan saja RM52.50. Pintasan dia RM52.50. Jadi saya ada satu kelok yang baru. Kita bisa lakarkan kelok ni. Okay. Dia mesti selari selari dia punya condong tu sama. Jarak sebab dia adalah selari. Jadi bila saya plotkan, saya ada kelok yang kedua. Kelok yang kedua S2. Kelok permintaan kekal kat D. Hanya D saja yang warna biru. Kerana apa? Cukai tidak dikenakan terus kepada pengguna. Cukai dikenakan terus kepada pengeluar. Jadi kesan dia, kenaikan cukai ini menyebabkan kelok permintaan, kini kita nama kelok permintaan beranjak. Ini kita namakan kelok permintaan beranjak. Shifted. Demand curve shifted to the left. Kelok permintaan beranjak, beralih ke sebelah kiri. S1 bergerak ke S2, ke sebelah kiri. Jadi kalau awak lihat, dengan permintaan yang sama, dengan kelok permintaan masih kekal, pengguna dia tak respon apa-apa. Pengguna dia tak mengubah permintaan. Pengguna dia berbelanja seperti biasa. Itu dia punya andaian dia. Apa jadi pada tingkat keseimbangan? Kita kalau awak lihat kat sini jelas. Sebelum ni kita ada E1. Sekarang kita ada kelok titik keseimbangan yang baru. E2.
Jadi tingkat keseimbangan akan berubah daripada E1 ke E2. Titik keseimbangan beranjak selari atau beranjak ke sebelah kiri selari dengan pergerakan anjakan kelok S1 dan S2. Dalam perpasaran, bila cukai dikenakan, keseimbangan titik keseimbangan akan berubah. Okey, kita tengok titik keseimbangan tu akan berubah daripada E1 ke E2. E1 ke E2. E1 ke E2. Jadi jelas menunjukkan dalam konteks harga akan meningkat. Kuantiti keseimbangan akan turun. Jadi kalau sebelum ni kuantiti keseimbangan 50. Saya tulis balik sini. Keseimbangan 50. Sekarang berapa lah kuantiti keseimbangan yang baru. Jadi berdasarkan ajar ni, kuantiti keseimbangan kita akan berkurangan. Manakala harga keseimbangan, kita ada harga keseimbangan yang baru. Kalau sebelum ni 58. Dan kita ada harga keseimbangan yang baru kat star ni. Ni saya letak star. Nilai tu nilai yang baru, bukan nilai yang lama. Jadi harga keseimbangan lebih tinggi daripada 58. Berapa nilai dia? Kita kena kira lah. Jadi harga keseimbangan akan meningkat, kuantiti keseimbangan akan menurun kalau berdasarkan contoh ni. So, apakah harga dan kuantiti keseimbangan yang baru? Jadi E2 mestilah antara kelok S2 dan D. Apa kelok S2? Apa kelok S2 kita? Mana kelok S2 tadi? Ni dia. Kelok S2. Jadi pada tingkat keseimbangan yang baru, E2, D sama dengan S. Berapakah D? D kekal. D masih tak berubah. Negatif 0.14. Negatif 0.14 Q campur dengan negatif 0.14 Q campur dengan 65. Sama dengan S2. Bukan S1 sama dengan S2. S2 sekarang dah jadi 0.16 Q campur RM52, 5%. RM52, 5%. Okay, jadi selesaikan macam biasa tadi, negatif 0.14 Q tolak 0.16 Q. Sekarang kita ada RM52, 5% tolak 65. Okay, selesaikan. Saya skip jalan kerja dia. Jadi Q kat sini dalam buku 41.67. Oh, jadi kuantiti kesimbang kita dia turun daripada 50 jadi 41.41. 41.67. Okay. Harga kesimbangan gantikanlah Q sama dengan 41.67 ke dalam persamaan permintaan dan penawaran. Jika saya gunakan penawaran S kuasa 2, 0.16 darab 41.67 campur 65. Ambil kalkulator, kira satu persatu. 0.16 darab 41.67. Kemudian campur dengan 65. Jadi kita ada harga keseimbangan ini kuantiti. Okey, kuantiti 41.67. Harga keseimbangan, saya silakan. Harga keseimbangan kita ialah, kalau saya gunakan yang ini 0.16. Ini saya tersilap. Ini pintasan permintaan. Siap tengok. Okey, 52, 5%. Okey, selesaikan yang ini. 0.16 positif dalam 41.67 pun positif. Okey, campur dengan 52.50. 59.117, 2 titik kumpulan. 59.17. Ini ialah PE. Titik keseimbangan yang baru ialah QE 41.67, PE ialah 59.17. Jadi cukai menyebabkan harga keseimbangan meningkat daripada 58, sekarang harga keseimbangan baru ialah RM59.17. RM59.17.
17 sen. Okay, kesan cukai menunjukkan harga keseimbangan meningkat, kuantiti keseimbangan menurun. Itu cukai apa ni, kesan cukai cukai RM2.50, cukai langsam ke atas keseimbangan pasaran. Sebab permintaan kekal. Sebab permintaan adalah kekal. Okey. Jadi itu contoh bagaimana kita melihat keseimbangan pasaran. Ini dinamakan sistem persamaan. Kenapa dia sistem persamaan? Kalau awak lihat dalam raja ni kita ada 3 persamaan. D, S1, S2. Kita andaikan kesemuanya linear. That's why dia dikenali sebagai sistem. Dia dikenali sebagai sistem persamaan. Itu cara dia. Okay. Ada soalan setakat ni? Boleh tanya? Doktor, nak tanya sikit. Silakan. Kalau dalam buku tu, dia kan jadikan semua persamaan tu positif kan. Tapi nilai Q tu dia bawa ke sebelah kanan. Kalau keadaan macam tu pun boleh ke? Dalam buku, pun boleh. Sama ada, sama ada, mungkin ni lebih pada cara penulisan lah. Awak nak bawa Q ke sebelah kanan ke sebelah kiri ke. Dua-duanya betul. Jawapan dia akan sama. Cuma kena berhati-hatilah. Sebab kalau buat ke kiri macam saya ni, akan keluar simbol negatif tu. Kalau bawa ke kanan, dia akan jadi positif. Kedua-duanya boleh. Baik, terima kasih. Okey, itu konsep yang pertama yang berkaitan dengan sistem persamaan. Kita andaikan kedua-duanya berbentuk linear. Okay, sekarang cuba kita lihat konsep yang kedua yang berkaitan dengan keuntungan dan titik pulang modal. Dia berkaitan dengan jumlah hasil, jumlah kos dan jumlah keuntungan. Ada dua contoh besar kat sini. Ada dua contoh besar yang berkaitan satu fungsi keuntungan dan fungsi jumlah hasil, jumlah kos semuanya linear. Saya sebutkan di dalam bentuk linear. Okey, yang contoh yang kedua, saya nak huraikan contoh yang kedua sebab kita ada bentuk tak linear seperti ini. Dia ada bentuk yang tidak linear. Jadi untuk ulang kaji, sila rujuk contoh 1.129. Menarik kat sini contoh ni, dia ada 3 rajah. Ni sistem. 3 rajah, tapi 2 rajah fungsi keuntungan tu perlu dilukis berasingan dengan fungsi TR dan TC. Okey, saya nak pergi contoh 1.3, tapi untuk ulang kaji saya cuba fahamkan apa yang ada dalam contoh 1.29. Okey, bila kita bercerita keuntungan dan titik pulang modal ni, sebagaimana yang anda lihat dalam buku ni, konsep ni penting. Kita akan guna sampai habis nanti, sampai topik yang terakhir nanti. Kita akan bercerita pasal keuntungan, titik pulang modal, sebab matematik yang kita belajar ni untuk kita applykan dalam ekonomi dan perniagaan. Okey, bila kita bercerita pasal keuntungan, simbol yang digunakan adalah pi. Ini simbol pi. Kalau tulis macam ni namanya pi. PAI. Ada setengah buku pi, PI ataupun PAI. Seperti ada PI ataupun simbolnya simbolnya macam ni lah. Itu adalah simbol pi. Saya lupa apa nama dia. Epsilon ke apa punya. Dia ada bahasa Latin dia untuk semua simbol yang ada. Tapi ini bahasa biasa kita panggil dia sebagai pi untuk keuntungan. Apa itu keuntungan? Saya rasa dalam bahasa yang mudah,
Saya rasa apa ni anda tentulah anda boleh jelaskan apa itu keuntungan. Kalau dalam konteks peniaga, untung ni maksudnya apa? Untung ni ialah perbezaan harga yang hasil jualan dia dengan kos yang diperlukan untuk membolehkan dia menjual barang tersebut. Contohnya dah tentu kalau anda nak menjual apa ni sebatang pen, contohnya nak jual buku, nak jual apa ni nak jual apa saja kan, mestilah anda pastikan harga yang anda jual tu lebih tinggi daripada kos untuk menghasilkan barang tersebut, ataupun dia bukan harga sebenarnya, kuantiti hasil jualan yang anda dapat mestilah lagi besar daripada jumlah kos. Itu secara teori, dan tentulah keuntungan tu dia ambil masa. Dia bukannya baru jual baru jual beberapa barang dah tu dapat untung. Saya rasa dalam teori dan praktikal dia tidak sepatutnya begitu kan. Dia mestilah sepatutnya penetapan harga tu penting. Itu ada kursus yang lain bagaimana apa ni kalau anda menjual anda menghasilkan produk nak jual barang, berapa harga yang perlu diletakkan supaya apa ni supaya boleh capai pada titik-titik tertentu, anda boleh mencapai keuntungan yang diperlukan. Okey, bila cerita pasal keuntungan, dia ialah perbezaan di antara jumlah hasil dan jumlah kos. TR tolak TC. TR ialah jumlah hasil sebagaimana yang nampak tu. TR ialah jumlah hasil. TC ialah jumlah kos. Apa itu TR? Apa itu TC? Okey, dalam kelas prinsip ekonomi saya rasa awak belajar perkara ni. Okey, TR jumlah hasil bagi firma, harga seunit darab dengan kuantiti. Harga seunit darab dengan kuantiti yang dijual. Kalau harga barang RM10, awak jual 2 barang, jumlah hasil dia 10 kali 2, RM20 dan seterusnya. Ada konsep biasa. Okey, selain daripada jumlah hasil, firma juga ada elemen yang dinamakan jumlah kos TC. Jumlah kos TC ni adalah kos firma. Secara umumnya kita boleh bahagikan kepada dua. Kos tetap, kos tetap FC. FC ialah fixed cost, kos tetap. Satu namanya VC, kos berubah. Kos tetap, jumlah kos tu tetap, jumlah kos tu dia tak berubah. Selalunya jumlah kos tetap, dia tidak bergantung, dia tak berubah, dia boleh berubah, tapi dia tak akan berubah mengikut kuantiti yang dikeluarkan. Kalau bila kita nak keluarkan barang, dah tentu ada kos dia. Kalau keluarkan 10 barang, ni kos dia. 20 barang, ni kos dia. Sebab apa dia berubah? Bahan mentah bertambah, mungkin jumlah kerja bertambah, penggunaan mesin dan sebagainya bertambah dan sebagainya. Jadi sebab bila namanya kos tetap, kos tersebut tidak dipengaruhi oleh kuantiti pengeluaran. Dia tak ada kaitan. Apa contoh kos tetap? Kalau lihat dalam kehidupan seharian kita atau bagi firma, dah tentulah macam contohnya dia sewa mesin ataupun kos dia beli mesin kan, sama ada dia beroperasi ke dia tak beroperasi, kos tersebut telah pun dikeluarkan. Sewa bangunan sebagai contoh, sewa bangunan ataupun firma tu beli bangunan, harga bangunan yang dia beli, sama ada dia beroperasi ataupun tidak, duit tu dah keluar, kos tu dah ada, dia kira sebagai kos tetap. Kalau sebagai pelajar, kos tetap anda ialah yuran pengajian. Yuran pengajian. Apa ni kalau kata yuran pengajian anda 1,000 untuk satu semester ialah RM1,000 contohnya. Yuran tu perlu dibayar. Walaupun anda tidak datang kelas, gagal peperiksaan, tak ikut kelas dan sebagainya, yuran tersebut tetap dibayar selepas anda mendaftar kursus tersebut. Itu maksudnya kos tetap. Okey, lawan bagi kos tetap, nama dia ialah kos berubah. Sebagaimana yang nampak, nama dia ialah kos berubah. Kos berubah ialah kos yang berubah mengikut kuantiti pengeluaran. Semakin tinggi kuantiti pengeluaran, semakin tinggi jumlah kos berubah. Kalau nak tambah pengeluaran, start tu kita perlukan pekerja. Kena bayar gaji pekerja. Kena guna elektrik, kena bayar elektrik. Lagi air, kena bayar air. Internet, kena bayar internet. Contohnya kan, bergantung pada operasi masing-masing lah. Jadi bila ada proses pengeluaran bermula, bahan mentah kena beli, pekerja kena bayar. Kalau tak kita tutup, mungkin tak perlukan bahan mentah, tak perlukan kos-kos yang boleh berubah ni. Jadi umumnya ada dua kos yang kita lihat.
kos berubah dan kos tetap. Kombinasi kedua-dua kos ni, kos berubah campur dengan kos tetap, kita dapat jumlah kos. Kita dapat jumlah kos. Jadi kita dah tahu apa itu jumlah kos, apa itu kos berubah, dan perbezaan antara kedua-duanya. Kalau kita tulis, kalau saya boleh tulis balik kat sini, boleh baca huraian dia. Okey. TR tolak TC. TR tolak TC. Ini dinamakan sebagai pi, keuntungan. Perbezaan antara TR tolak dengan TC. Itu dinamakan sebagai apa ni? Pi. Okey, nilai pi ni. Okey, kena ingat konsep dia. TR mesti kosong dan ke atas. TC juga mesti kosong dan ke atas. Jumlah kos tak boleh negatif. Minimum dia kosong. Jumlah hasil pun tak boleh negatif. Minimum jumlah hasil dah kosong. Okey, perbezaan antara TR dan TC memberikan nilai pi. Okey, nilai pi ni dia boleh positif. Pi boleh negatif dan juga boleh positif. Dia mesti negatif, bukan kosong-kosong silap. Negatif infinity sampai positif infinity. Secara umumnya. Kecuali kalau dinyatakan sebagai lain. Kalau peringkat ni kita akan begitu. Pi dia boleh positif, dia boleh negatif. Jadi kalau nilai pi positif, bermaksud apa? Jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos. Bermaksud ini untung positif. Dalam buku dia kata apa? Untung kurang normal, keuntungan positif. Dia ada beberapa istilah ni. Keuntungan lebih normal. Dalam buku saya pakai keuntungan positif. Pi juga boleh bernilai negatif, iaitu bila jumlah hasil lebih kecil daripada jumlah kos. Keuntungan negatif. Ataupun bahasa biasa kita, rugi, loss. Dan satu lagi yang dinamakan sebagai keuntungan kosong, keuntungan titik pulang modal, iaitu nilai pi boleh kosong. Bermaksud TR sama dengan TC. Ini yang dinamakan sebagai titik pulang modal. Tak untung, tak rugi lah, lebih kurang itulah. Titik pulang modal. Jadi ada 3 keadaan bagi keuntungan. Sebagaimana yang awak lihat ni, dia boleh positif, negatif atau sama dengan kosong. Tergantung pada nilai TR dan nilai TC. Dan fokus dalam bahagian ni, bila kita nak lihat bila TR sama dengan TC. Keuntungan pada titik pulang modal. Okey, saya nak bagi contoh 1.30. Muka surat 49. Saya nak bagi contoh, sebab apa saya pilih ni? Sebab dia fungsi dia tak normal, tak linear kat sini. Saya ada 2 fungsi kos. Jumlah hasil dan jumlah kos yang ni. Fungsi jumlah kos berbentuk linear, fungsi jumlah hasil berbentuk kuadratik. Dia berbentuk kuadratik. Okey, saya sila rujuk muka surat 49, contoh 1.30. Contoh 1.30. Okey, saya ada TR, saya ada TC. TC ialah 14, Q campur 28. TR, jumlah hasil. Negatif Q kuasa 2 campur 30Q. TC berbentuk linear. TR berbentuk kuadratik. So, bila TR berbentuk kuadratik, kita kena selesaikan, maksudnya kita kena layan fungsi jumlah hasil dalam bentuk kuadratik. Jadi segala peraturan yang berkaitan dengan fungsi jumlah hasil mesti dikaitkan dengan fungsi kuadratik. Sebab dia berbentuk kuadratik. Kat sini apa? Kalau manakala bagi fungsi jumlah kos, dia berbentuk linear. Jadi dia punya
orang kata urusan dia, untuk kita selesaikan TC, dia mesti mengikut ciri-ciri bagi fungsi, ciri-ciri bagi fungsi linear tersebut. Okey, mana tadi hilang pula. Linear dan kuadratik. Okey, soalan dia, dapatkan kuantiti pengeluaran yang menghasilkan pi sama dengan kosong. Pi sama dengan kosong, Q sama dengan berapa? Itu maksudnya. Pi sama dengan kosong, Q sama dengan berapa? Apa itu pi? Apa itu pi? Pi ialah TR minus TC. Apa itu TR? Negatif Q kuasa 2 campur 30Q tolak TC. Okey, tolak TC. TC ni saya letak dalam kurungan. Daripada 14 Q campur 28. TR tolak, TR tolak dengan TC. Selesaikan. Okey, buka kurungan dulu. Buat satu-satu. Ini saya tunjukkan yang kerja dia. Tolak 14, buka kurungan. 14Q. Tolak darab campur 28. Tolak 28. Jadi pi sama dengan negatif Q kuasa 2. Okey, 30 tolak 16. 30 tolak 14. Kita dapat 16 positif 16Q. Tolak 28. Tolak 28. Okey, pi juga berbentuk kuadratik. Pi juga berbentuk kuadratik. Kalau ada soalan, anda boleh tanya. Pi berbentuk kuadratik. Jadi bila berbentuk kuadratik, kita ada A kan. A sama dengan negatif 1. B sama dengan 16. C sama dengan negatif 28. A dia adalah negatif. Jadi bentuk dia mesti cekung ke bawah. Ini ada dalam bab yang sebelumnya. Sila lihat. That's why anda perlu tahu dia punya ciri-ciri fungsi kuadratik. Tak semestinya akan digunakan. Tapi kalau jumpa soalan kuadratik yang melibatkan fungsi kuadratik, kena selesaikan dengan menggunakan fungsi kuadratik. Begitu juga dengan fungsi. Begitu juga dengan fungsi linear. Okey. Yes, silakan. Boleh ulang balik tak? Saya tak dapat kecap. Yang mana? Yang dekat Q2 plus 3Q tu. Q2. Q tu. Yang mana? Q2 plus 3Q. 30Q tu. Yang dalam kurungan 14Q tambah 28. Okey. Yang awak tak dapat yang mana? Dalam kurungan ke dah buka kurungan? Dua-dua. Okey. Yang negatif. Okey, saya start balik. Yang ini ialah, okey, kenapa saya tulis ni? Saya tulis yang 4 yang ni. Negatif Q kuasa 2 campur 30Q. Ini ialah TR. Kan kita nak dapatkan keuntungan. Keuntungan ialah TR tolak TC. Apa fungsi TR? Dalam soalan, ini fungsi TR. Saya hanya ambil ini je. TR, masukkan, letak di sini. Nak tolakkan dengan TC kan? Negatif Q kuasa 2 campur 30. Tolak TC. Apa itu TC? TC ialah 14Q campur 28. Cuma untuk memudahkan pergian, saya tulis, bila saya masukkan satu tu, saya tulis dalam kurungan. Untuk nak beritahu, dalam kurungan ni dia TC. Saya just ambil, saya masukkan dalam persamaan untuk pi. Dan bila kita nak selesaikan, kita kena buang kurungan dia. Ini basic matematik lah. Sebab kita 14 ni ialah positif. Tapi kita nak tolak. Tolak positif 14, dia jadilah negatif 14Q. Tolak positif 28, dia jadilah tolak 28. Jadi bila saya buka kurungan dia, saya letak dia dalam satu persamaan, dia jadi negatif Q kuasa 2 campur 30Q yang TR tadi. Sekarang saya susun. Q2 tolak dengan Q2. Q saja tolak dengan Q. Kalau tak ada Q, pintasan tolak dengan pintasan. Tapi kita hanya ada, bila saya susun balik, negatif Q kuasa 2 hanya ada satu. Campur 30Q, tolak 14Q ini daripada TC tadi. Itu yang jadi 16. Negatif Q kuasa 2 kekal. Dan tolak 28. 28 ni kita tak perlu tolak ataupun campur dengan mana-mana. Sebab dia hanya ada satu. That's why saya boleh selesaikan. Ringkaskan dia jadi ini. Inilah pi tadi. Sebab kita kira TR tolak TC. Okey, ada lagi? Thank you. Boleh? Okey. Cuma hati-hatilah bila mengira tu, buka kurungan, tutup kurungan ataupun macam mana sekalipun, make sure dibuat dengan berhati-hati. Ambil kira, jangan abaikan positif negatif tersebut. Dia akan beri jawapan yang berbeza kalau kita tertinggal nanti.
Okey, jadi fungsi pi kita bila kita selesaikan, fungsi pi kita berbentuk kuadratik. Berbentuk kuadratik. Kan sebab kita ada Q kuasa 2 kan. Apa tu bentuk kuadratik? Kalau masih ingat, kena tahu. Tak tahu, masalah besar nanti. Y sama dengan AX kuasa 2 campur BX campur C. Itu bentuk fungsi kuadratik. Apa yang ada dalam fungsi kuadratik? Dalam bab sebelum tadi. Kita ada bocor dia lah, pintasan X, pintasan Y, bentuk dia bentuk U, cekung ke atas, cekung ke bawah. Semua tu kena tahu. Barulah kita boleh pergi pada apply. Jadi macam mana nak tahu, macam mana nak jawab dengan cepat, tengah pantas, cepat dan betul, cepat dan pantas dan betul, pastikan semua tu dah ada dalam kepala. Bila dah ada dalam kepala, awak boleh jawab dengan cepat. Itu powernya otak kita. Jadi proses kena ada benda, bila benda dah dalam kepala, lagi cepat kita keluarkan. Lagi banyak kita keluarkan, dia akan jadi lagi kuat ingatan kita. Itu konsep ilmu kan. Lagi banyak kita share dengan orang, lagi banyaklah, lagi bertambahlah ilmu kita. Kalau tak bertambah pun, ilmu yang ada tu akan menjadikan kita lagi faham. Oh, dia begini. Okay, that's why ulang kaji tu penting, latihan tu penting. Itu je yang saya boleh cakap. Proses tu yang awak kena buat. Saya hanya guide apa yang awak perlu tahu. Terlebihnya awak kena buat proses pengulangan tu. Okey, jadi kita ada pi. Pi ni dia bentuk kuadratik. Bila dia bentuk kuadratik, kita mesti deal dia dengan bentuk kuadratik. Okey, soalan dia, dapatkan apa tadi? Soalan tadi. Dah dapat pi. Soalan apa tadi? Lupa pula dah. Berapakah kuantiti pengeluaran yang menghasilkan pi sama dengan kosong? Saya rujuk soalan ni soalan dalam buku. Ni dia. Soalan nombor 1 ni. Berapakah kuantiti pengeluaran yang menghasilkan pi sama dengan kosong? Jadi apa pi kita tadi? Mana pi kita? Pi kita tadi ialah yang ini. Saya tulis balik. Pi dah kira tadi. Tak perlu dah. Pi sama dengan negatif Q kuasa 2 campur 16Q tolak 28. Saya nak tahu, saya nak dapatkan pi sama dengan kosong. Negatif Q kuasa 2 campur 16Q tolak 28. Berapakah kuantiti? Berapakah nilai Q ni supaya pi itu kosong? Saya gantikan Q dalam tu, saya dapat jawapan kosong. Itu maksud dia. Dan oleh kerana pi kita berbentuk kuadratik. Okey, pi berbentuk kuadratik. Bila pi berbentuk kuadratik, kita kena selesaikan dengan kaedah kuadratik. Dalam fungsi kuadratik, sama macam nilai pi itu kita nak dapatkan X sama dengan kosong. Kuantiti sama dengan kosong bermaksud kita kena gunakan rumus kuadratik. Rumus kuadratik. Apa itu rumus kuadratik? Dah tahu ke? Dah faham ke? Dah ingat ke? Kalau belum faham, belum ingat, masih belum terlambat. Ini rumus dia. Negatif B campur tolak B kuasa 2 tolak 4 AC punca kuasa 2 bahagi 2A. Benda ni mesti ada dalam kepala. Ya, awak boleh bayang. Kuadratik ni walaupun dia sukar, tapi kita dia sebenarnya dia tak berapa banyak. Hafal yang 3-4 ciri dia, itu je. Dia akan pusing-pusing kat situ. Cuma dia berbeza dari cerita lah. Hasil apa? Hasil ke, kos ke, permintaan ke, dan sebagainya. Itu dia yang biasa. Tapi konsep asalnya masih sama. Berapa A? A sama dengan negatif 1. B sama dengan 16. C sama dengan negatif 28. Masukkan dalam ni. Selesaikan. Saya skip jalan kerja dia. Saya nak awak cek. Awak cek sendiri. Dapat dua jawapan ni. 2 dan 14. 2 dan 14. 2 dan 14 ni maksudnya apa? 2 dan 14 maksudnya apa? Okey, cuba semak. Saya gantikan X sama dengan 2 ke dalam persamaan ni. Persamaan pi. Dalam pi ni. Okey, jadi maksudnya apa? Cuba kita gantikan satu persatu. Negatif 2 kuasa 2. Dia 2 jadi bila nak tulis tu negatif 2 kuasa 2. Negatif tu akan kekal. Sebab dia bukan, kalau dia posisi 2. Cuba ambil kalkulator, cuba cek. Dapat tak? Campur, kalau ada kemuskilan pertanyaan. Saya sangat suka. Maksudnya ada sesuatu yang tak kena tu, lagi bagus. Kita belajar ke itu. Tolak 28. Jawapan dia mesti kosong.
Satu lagi, negatif 14 kuasa 2 campur 16 darab 4 tolak 28. Jawapan dia mesti kosong. Cuba cek. Jadi inilah dua kuantiti yang menghasilkan pi sama dengan kosong. Ini pi lah. Sebab kita ambil daripada fungsi pi. Jadi kuantiti Q sama dengan 2. Q sama dengan 2 dan 14. Itu nama dia titik pulang modal. Pada titik ni, bila Q sama dengan 2, keuntungan kosong. Bila Q sama dengan 14, keuntungan pun sama dengan kosong. Itu maksudnya. Itu masuk kuantiti titik pulang modal. Okey. Yang 16 tu kali dengan 14 kan? Di atas tu. Yang mana ya? Pi yang kedua. Yang kedua. 14, negatif Oh, 14 kuasa 2. Negatif 14 kuasa 2 campur 6. Oh, ya, terima kasih. Ya, betul. Oh, betul. Sebab Q kita 14 kan? Okey. 14 tolak 28, jawapan yang kosong. Okey, ini cara konsep dia. Itu yang dinamakan sebagai titik pulang modal. Dan walaupun kita gunakan fungsi kuadratik, tapi kita untuk pi ni, untuk fungsi apa? Itu pun penting. Fungsi apa yang kita sedang kira ni? Untuk pi dia jadilah fungsi keuntungan. Kalau untuk TR jadilah fungsi jumlah hasil. Kalau TC jadilah fungsi jumlah kos dan sebagainya. Sebab jangan loss kat situ. Okey. Jadi dah dapat jawapan dah. Ada dua kuantiti yang menghasilkan keuntungan kosong. Iaitu bila firma menjual sebanyak 2 unit dan menjual sebanyak 14 unit. Lagi apa dalam buku? Lukiskan TR dan TC dan tunjukkan titik kuantiti pengeluaran di mana pi sama dengan kosong. Okey, jadi bila dia kata lukiskan TC dan TR. TC berbentuk linear. Linear. TR berbentuk kuadratik. Jadi saya harap sangat awak boleh melukis gajah ni. TR dia A dia negatif 1. P dia sama dengan 30. C dia sama dengan kosong. Bila awak lukis, ni saya tinggalkan untuk awak, jawapan dia ada. Cuba fahamkan kenapa jawapan dia begini. Kenapa ini jawapan dia. Nampak saya highlightkan 2 dan 14. 2 dan 14. Kat sini berapa? Kat sini dah tentu 28. Di sini kosong. Di sini berapa di sini berapa? Berapa nilai ni? Saya pun tak tahu. Cuba cari. Untuk homework. Berapa kan cari? Nampak tak titik yang saya highlightkan ni? Titik yang saya highlightkan, itulah nama dia. Titik yang warna hitam tu. Okey, saya letak color lain lah. Supaya orang tak terkeliru. Itulah titik A. Titik A, titik B. Itu ialah titik pulang modal. Titik pulang modal. Yang kita cari ni, yang kita dapat 2 dengan 2 dan 14. Bila kita lukis, rupanya dia adalah persilangan antara kelok jumlah hasil dan kelok jumlah kos. Dia memang begitu. Tapi persilangan ni bukan dinamakan titik keseimbangan. Persilangan yang menjadi titik keseimbangan tu ialah persilangan antara demand dan supply. Kelok permintaan dan kelok penawaran. A dan B yang awak nampak ni memang titik persilangan. Tapi itu bukan titik keseimbangan. Itu ialah titik pulang modal dalam konteks TR dan TC. Jadi persilangan tu umum. Persilangan siapa dengan siapa. Persilangan antara demand dan supply dia jadilah titik keseimbangan. Persilangan antara TR dan TC dia jadilah titik pulang modal. Okey, itu dia punya. Jadi kita tahu pada A dan B jumlah keuntungan dia sama dengan kosong. Okey, untuk homework tambahan, sementara saya teringat ni, kalau homework nak buat ulang kaji, ni kenapa saya suka bagi homework macam ni, itulah cara awak nak mengasah pemahaman kita. Untuk uji, awak faham ke tak? Awak faham? Nak faham tu kita kena tanya lebih daripada apa yang dah tahu. Dalam soalan dah tahu tak? Okay, cuba kita cari apa yang tak ada. Apa yang tak ditanya dalam soalan ni? Yang tak ditanya dalam soalan ni, okey. Soalan dia setelah ni soalan homework lah. Saya buat cara spontan je. Soalan homework. Yang pertama, ada 2 soalan ni. Pada titik A dan B. Kira TR dan TC. Pada titik A dan B tu,
kira TR dan TC. Okey, yang tadi dia suruh lukis apa? Dia suruh lukiskan TR dan TC. Okey, satu lagi. Satu lagi, lukiskan fungsi keuntungan. Apa fungsi keuntungan tadi? Yang kita kira fungsi keuntungan pi sama dengan negatif Q kuasa 2 campur 16Q tolak 28. Okey, cuba lukis fungsi ni. Tapi ni adalah fungsi keuntungan. Lukiskan fungsi tersebut. Dia berbentuk kuadratik. Dia berbentuk kuadratik. Tapi kuadratik dia macam mana? Cuba lukiskan dulu. Siapa yang dah buat, boleh share dengan saya, insyaAllah saya akan semakkan. Saya pun tak ada jawapan sekarang. Jadi bila ada pelajar yang minta saya tanda, saya akan baru saya akan cari apa jawapan dia. Tapi itu antara soalan yang boleh ditanya. Okey, satu lagi. Sementara dah ada ni kan. Sementara dah ingat. Okey, ni soalan-soalan yang orang kata level-level intermediate ke atas lah. Level-level intermediate ke atas. Okey, dapatkan jumlah hasil maksimum. Dapatkan jumlah hasil maksimum. Titik. Dapatkan jumlah hasil maksimum. Kalau masih bertanya-tanya, buat ulang kaji. Tengok balik video. Pastikan anda tahu dia punya jawapan dia. Bukan jawapan akhir. Anda tahu macam mana nak dapat jawapan tu. Jawapan betul salah tu soal kedua. Lepas tu tahu, apa nak buat nak dapatkan jumlah hasil. Apa nak buat bila nak lukis. Apa nak buat bila nak kira TR dan TC. Okey, ada soalan setakat ni. Itu yang berkaitan dengan bab yang pertama, fungsi linear dan fungsi kuadratik. Nanti lepas break, saya rasa kita break dulu sekarang 9.50. Kita break dalam 20 minit sampai 10.10 nanti. Kita akan sambung. Nanti sebelum sambung nanti saya nak ambil beberapa contoh soalan untuk kita buat ulang kaji. Saya tak akan sempat lah nak sentuh semua sekali. Mungkin kita nak cari soalan-soalan yang boleh cover semua perkara. Walaupun tak ada, tapi saya nak ambil yang apa ni, yang mencabar sikit lah. Okey, itu kita buat masa break nanti. Lepas break nanti, ada soalan sebelum kita break? Okey, kalau tak ada soalan, kita break 20 minit. Kita sambung balik pukul 10.10. Boleh? Boleh, Prof. Boleh tak deh, insyaAllah. Okey, kita break dulu. Terima kasih.